الله سبحانه وتعالى بعد أمس بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله تعالى ثم المعصوم Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala sifat kekurangan yang memperjalankan seorang hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram yaitu Makkah hingga ke Masjidil Aqsa yaitu Palestin, di mana Allah Ta'ala menunjukkan memberkati sekeliling perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi membuktikan kekuasaan Allah, bagi menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai sifat Maha Dengar dan Maha Lihat. Sallallahu Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita pada malam ini dipertemukan dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba dari memanggilkan di malam ini kalau seandainya yang dibaca tafsir, hamba tidak nak baca tafsir, tapi sebagai perkongsian bahawa bertinggal dari manfaat belajar tak sekalanya bahawa ini di stadion, di istana, di sebelah istana yang bertinggal satu manis ada di kita. Jadi yang bahawa ini nak baca sedikit apa kaitan dengan Isra dan Mi'raj, kerana kita duduk dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini masyhur oleh kampung kita, khususnya kita oleh Kelantan ini. Bila sebut bulan Rajab, kita dari peristiwa besar berlaku dalam bulan Rajab, iaitu Isra dan Mi'raj. Maksud untuk dimainkan ketika tempatkan bulan Isra dan Mi'raj. Ingat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengajar pada kita bila masuk bulan Rajab, bila masuk bulan Sya'ban, Nabi ajar pada kita satu doa. Dia diminta kita kalau boleh biar hati doa ini, dia tentu jadi amalan kita, iaitu doa masyhur kita baca sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita dah baca sama doa ini, cuba baca sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah Ta'ala berkati kehidupan kita semasa duduk di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Walaupun banyak berkat barangkali jadi remeh pada kita, jadi remeh itu barangkali kerana kita jahil ke, kita tak faham ke, tidak sebagainya. Tapi dengan sebab berkat ni lah, kehidupan kita pada dalam boleh mari ngaji malam ni, boleh duduk contoh segala yang kerana berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang gaji 5,000 sebulan, tapi bila hidup tak berkat walaupun 5,000, baru lagi bin cukup pula tukar pulta, satu pulta, gaji itu jangan begitu dah. Tapi orang gaji 300, apa 500 gaji 100, 500 orang gaji 700 sebulan. Tapi dengan sebab berkat, alhamdulillah tu email, bagus sangat gaji dia ni. Tapi dengan sebab berkat
Gaji tak ada kata cukup boleh bangun lagi pindah. Dia tak kata cukup boleh duduk tengok orang nak makan tadi tak ada. Tak ada lagi ke email mana-mana pergi minta tadi. Naik berkat tadi. Dengan sebab berkat adalah saat habang ni ketika nak bertahan ini. Berkat itu naik hidup berkat. Kita ada berkat di sini mana dah. Naik hidup berkat. Oleh kawin mesti kawin. Nak sungguh, nak boleh kan anak soleh, nak boleh kan anak solehan, nak boleh kan anak soleh. Asal lagi kena wadah dia berkat perkahwinan anak itu. Maksudnya gula, terlalu gula. Apa gula, tahu tak gula tu. Pasal tak dia nak kadu tiga. Waktu hari muka lagi kata ustaz rumah lagi, Muhammad tak dia biar tak gula. Kita bilang kita pergi berpatu. Jadi bila kita mula mesti ada yang perkataan mesti ada guna rejak suami ni kau guna rejak. Dia itu kawinan kita berkat. Bagaimana nak berkat? Asal lagi kan dia kata gimana kalau tino tanya bapa. Dia itu mula kita tanya bapa. Dia muda dari kata buku tino nak tuju, tino nak buat berkata nak tuju untuk mampu kata, untuk mampu atau sebenarnya kayu. Ini sebab berkat di pulau masjid. Sudah akan nikah. Ujian ni punya sebab berkat. Sudah akan nikah. Dalam masjid lagi nyasim dekat imam. Imam berorang mati punya guna. Dia tak air dia. Nyasim dekat imam. Allah Rabbi. Wala pahala dah. Tak boleh. Dekat kan. Dekat orang agama. Dekat salah agama. Dalam masjid lagi. Negara wadah. Dengan sebab tadilah tak berkat. Bila kita tanya mana gas dalam masjid ada apa? Ustaz, bata Ismail dan tadi. Bata Ismail waktu rumah tidak Ismail yang bosok-bosok bata. Kalau enggak ada ni, waktu rumah pulau kenduri kenapa? Wah macam-macam nak paroki bukan menyebab hujan inilah tidak berkat. Sampai itu kita nak berkatan dalam bulan hujan dan bulan Syaban. Itu kita berkat, rezeki mari rezeki berkat, menantu mari menantu berkat. Apalagi baik gapo itu berkat. Kita buat hijau gapo sekali dalam muka bumi berkatnya. Gapo sekali ambo mengajar mana ni soal masyarakat. Betul betul ahli sahab manusia mengajar. So jak ngobrol siapa besok Tuhan kita tanya satu-satu. Tiap-tiap orang Tuhan kita tanya. Tak benar kalau ada seorang ustaz goyak Tuhan tak tanya. Akhirat sesok tangi kita perdoa gapo, kaki kita dengan pangan. Tuhan tak tanya, Tuhan tanya yang mahu buka dia tak. No, Tuhan kita tanya lebih pada itu lagi. Gapo kita buat atas muka bumi, harta balik detik dari hati, bukan deki pada orang. Tuhan kita tanya akhirat sesuatu. Itu langsung semangat dengan anda sekalian. Kita dalam bulan rejak ini, lain pada minta Tuhan berkat. Kehidupan kita dalam bulan rejak bulan Syaban. Minta Allah Ta'ala panggil untuk kita sampai jumpa bulan Ramadan. Ini wawai nanti ayah gambar Ismail Zawal orang yang sudah minta Ismail Nas wawai nanti bapak kemarin dulu tembok macam-macam ayahnya kita yang berdoa wakil lena Ramadan kenapa kami kita tak tentu kita ni 10 lebih lagi nak jumpa Ramadan setengah awal mana sudah Ismail kawin sudah Ismail kawin beli rumah Isa tak kosong malam satu Ramadan tak ada kosong lagi sudah Ismail kawin malam pertama beli rumah sekarang itu sekarang tepu dengan jalan naga kau kata tepu gelogi mati dengan jalan kau dia nak kosong Isa kau sehari kau semalam ni lagi nak sahur kau pakai kau tak tentu lagi siapa kita omong apa tak kita sebulan lebih lagi betul Nabi minta kepada kita wa ballighna Ramadan doa dia Tuhan panggil mak kecil ke besar ke muda ke tua ke sedia ke tak sedia ke atau setema ke tentu mati baik fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimu bila dia sampai masa Tuhan tak tewak 1 second betul Tuhan tak tewak 1 second muda pun mati tua pun mati sedia pun mati tak sedia pun mati membawa pahala pun mati bawa apa dosa pun mati itu dengan sebab itulah kita minta doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur ini, orang muda, orang tua.
doa kita mudah-mudahan insyaAllah. Basically amanah step nak kasih mananya kita sekarang ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kamu tidak step banyak berkaitan gambar jalan Nabi dari Isra, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Karena hari ini mungkin orang ceramah Isra Mi'raj yang kesetulan. Cuma nak suruh kita tahu bahawa sebelum nak berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji Nabi Muhammad. Tahun tersebut digelar sebagai Aamul Huzn, tahun duka cita, tahun kabur, tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahawa lepas pada ayah dia mati sekitar dia 2-3 bulan dalam kandungan bodoh dia, mati pula ayahnya, mati pula emaknya sekitar umur 5 tahun, duduk ngantuk sebentar, mati pula tu dengan persaudara. Persaudara Abu Talib pada Nabi Muhammad SAW, dan ketika itunya Nabi SAW berkahwin dan juga dengan Siti Khadijah. Pada Siti Khadijah umur 40 ketika itu bukan apa dah Siti Khadijah ada berat di sini. Siti Khadijah ni berat apa lah. Ni dia mau tentang mengenai sejarah kaum Nabi berilmu kahwin Siti Khadijah umur 40 mengikut dalam sejarahnya. Lepas tu kata tidak betul apalah dalam sejarahnya. Dia kata Ustaz ngajar Nabi berilmu kahwinnya Siti Khadijah umur 40. Lah ni umur Ustaz 2 dia kata siapa buat dia seorang umur 40 jangan letak. Jangan letak dia beli. Kata buana bukan sangat tahu apa Ustaz bisa percuma pak. Di bukan dan kawan. Nama yang pada kita Nabi Muhammad kahwin Siti Khadijah. Siti Khadijah kalau betul kan Siti Khadijah ni ahli Quran. Dia lah apa kita panggil sebagai orang walaupun dia orang puan tapi dia di jiwa besar nego. Siti Khadijah ni orang sahur ahli Quran sahur di Mekah tiba. Dia lah dulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nak mengajar sikap kita tema binti 2-3 ujian, binti 4-5 ujian awak sampai 4. Ambillah mengajar si anak ini kepada ni ambillah contoh keren. Binti ni menerima awak minum kereta. Siti Khadijah dahulu Nabi Muhammad menyebabkan Nabi Muhammad dakwah di Mekah ketika tu. Tak payah fikir masalah binti. Masalah binti Nabi Muhammad tak using. Karena Siti Khadijah ni dahulu dia. Siti Khadijah dah tolong Nabi Muhammad dalam keuangan. Bak inti Nabi Muhammad tak usik. Bos saudara dia pula Abu Talib. Abu Talib ketika itu pemimpin besar. Orang yang kita kata disegani. Orang tua kabur bagi malu muka orang. Abu Talib. Menyebabkan Nabi Muhammad nak ceramah Siti Ta'in tak terni. Nabi Muhammad nak mengajar Siti Ta'in tak tahu dari mana. Pasal apa? Pasal Abu Talib ini orang yang malu muka orang. Menyebabkan kalau Nabi Muhammad ada ceramah pada kita atau tadi olehnya tak kata boleh takkan Nabi Muhammad dakwah bukan mudah nak ceramah untuk apa tak ada siapa dia malu tak ada siapa dia apa nak gantai Allah tak ada penting kalau dia ceramah kalau dia mengajar ni saya sebut dia tak kata lagi kalau dulu dia kata ustaz lagi pakai betul lagi Allah Rabbi bahawa diri tersangit Ramadan Al-Quti ulama Suriah mati dia mengajar ambil bawa kita dia ke kusir kita ada tersangit mengajar tamu muda asas mereka kita ambil bawa kemana ini sejarah universitas dari kita kita mengajar ini dia ada orang mati mau 30 orang yang mungkin dia mati lepas kita orang tembok dia tepat tak macam kalau depan tak baik tak ada depan. Amal saya buat pakai jauh takut saya ustaz mati pakam boleh. Betul punya mungkin. Jauh. Nabi Muhammad ini dia tak payah fikir. Pasal Abu Talib dijaga dia, Siti Khadijah dijaga dia. Ini begitu cara rekahnya. Nabi Muhammad bila Allah Ta'ala tentukan وهو العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم
faqad tufiyat fihi zawjatu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pada tahun ke-10 kebangkitan Nabi sebagai Rasul, dia Nabi tahun 40, tahun 50 mati Siti Khadijah. 10 tahun Nabi di Syam, tak ada masalah. Binti Buta Usim. Lepas mati Siti Khadijah, waktu dia fihi ammu Abu Talib. Lepas mati Siti Khadijah, mati pula saudara Abu Talib. Wa yaqulu Ibnu Sa'd fi tabaqatihi, disebut dalam kitab Ibnu Sa'd dalam tabaqatnya, kana baina wafat Khadijah wa Abu Talib syahr wa 5 ayyam. Tingkah mati Siti Khadijah dengan Abu Talib ini dia kata syahr wa 5 ayyam, lebih kurang tingkah sebulan 5 hari. Sebulan 5 hari matinya isteri. Tak ada hati lagi, rasa ini hati, rasa sedih, rasa kita kata teringat lagi. Takdir Allah Ta'ala yang mati pula kau saudara pun. Bayangkanlah orang selama kini tak boleh titik dia mati, orang selama kini tak boleh pergi dia mati. Nak selama Nabi Muhammad patut baru kanan, patut baru kiri. Ini sebenarnya tapi Islam merah. Ini puja kronologi, orang kata kronologi pujanya nak berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Ta'ala uji hati Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini kasih Tuhan, makhluk pada Allah Ta'ala kasih kepada Nabi Muhammad. Tapi Tuhan uji juga Nabi Muhammad. Kan ada natijah suruh jadi orang yang ketawa, yang kuat, semangat dan sebagainya. Baik, lepas dia dah mati, pokok kabin murid, pembesar-pembesar, menteri-menteri kabinet dia, dalam menteri-menteri dedek Nabi Muhammad lama ni, dia kata ada ke Muhammad 10 tahun dah selama ini aku depok dalam kudaku, aku nak temu taklim, kau saudara pada aku nak rawat taklim, kau mubiti banyak, pilih mubiti banyak training, bau kanan kau tak ada, bau kiri kau tak ada, ajar kau pakai dia dalam menteri. Maka pokok kabin murid waktu dedek dengan Nabi Muhammad selama 10 tahun dah benci Nabi Muhammad. Bila dia mati isteri Siti Khadijah, matinya Abu Talib, satu kalinya dia upah budak-budak, pokok kabin murid dia tahu sendiri, dia ambil upah budak-budak, upah berapa 500 kalau rasanya atau setanya berapanya, tapi dia upah ambil piti upah. Mau kerjaan saya, mau kata hidup Nabi Muhammad, mau kata hidup Muhammad, mau kata orang, mau kata dia beda, dia gapo, mau kata apa, mau nak boleh ditiapi, mau nak boleh kata, mau nak edan, nak kata Muhammad bodoh, Muhammad gila, saya mau kata, ambil bikin. So, yang kedua, jadi kerana maka upah, jadi kata, jadi buat kena. Bila Nabi Muhammad satu hari, kata Ibn Hisham dalam sejarah, dia kata disebut dalam sejarah satu kali Nabi Muhammad bila dalam keadaan sedih, mati isteri dan mati pak saudara Abu Talib. Satu hari Nabi Muhammad berjalan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ketika itu hatta iqtaradu Musa fihi min sufaha'i Quraisy faladar ala ra'sihi turaban. Disebut dia kata Nabi Muhammad ada tengah jalan atas jalan dalam keadaan sedih, dia teringat ke isteri lagi, dalam keadaan sedih, dia teringat ke saudara lagi. Pokok kabin murid, menteri-menteri kabinet dia, pokok esko dia ni, dia Mekah ketika tu ambil budak-budak upah dengan pipi. Dia suruh Nabi Muhammad menyebabkan budak tadi ambil pasir, ambil tanah dulu atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil pasir budak kecil, ambil pasir, ambil tanah dulu atas kepala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kata Nabi Muhammad tak kata Nabi Muhammad tak ikut apa tiga. Tak cukup wanita dalam keadaan hati sedih, bau kanan tak ada, bau kiri tak ada. Wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitihi wa turab ala ra'si. Nabi Muhammad setelah dia ambil pasir itu buat kepada dia budak tadi, Nabi Muhammad harus pakai jadi nak buku pasir tak pada tak lelang sahabat rumah. Tidak kata buat dulu, tidak kata
sapu pasir tak pada jalan bukan Nabi Muhammad dalam keadaan penuh pasir tak pada dalam keadaan hatinya sedih, dalam keadaan mata yang mengalir kain mata demi semata-mata nak bawa perjuangan Islam, demi semata-mata kasih pada perjuangan Islam. Kita nak tinggal piti baik kuat kita orang lain jawatan nak lain dah daripada medan perjuangan. Tak kena setiap dah ingat kalau Nabi Muhammad kalau bahasa Jawa ingat dalam itu. Saya kita tak kenal Islam pada hari ini. Kenik sahabat rumah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti wa turab ala rasul. Penuh nasihat kepada Nabi Muhammad. Sedih riak Nabi Muhammad. Sedih ketika tu elang tak ada, gaji tak ada, piti tak ada. Sahabat Nabi Muhammad bila sakaruhu faqama ihda binatihi faja'ala taksal 'ainu turab wa hiya tabki. Buka pintu Siti Fatimah bila air dia balik. Buka pintu Siti Fatimah seorang anak tinggal tu bila buka pintu kelih penuh pasal tak pada anak ayah dia berayai mata teriak Siti Fatimah mengandung haduan mau kilo gini mau tu hari ayah aku buka jenis kaki tina dah ayah aku buka jenis buat ayah aku ayah aku buka jenis labahan aku nyamci gini mau lawan untuk ayah aku semata-mata bawa Islam. Allah Rabbi ini Nabi Muhammad sebelum Tuhan nak bawa dia naik langit sampai Sidratul Muntaha nak ambil amanah. Bila dah wahia tabki dan maghriyo Siti Fatimah lesa ku aidi wa taqala Nabi Muhammad tuyo lesa la tabkiya hunaya fa inna Allah mani'un abaka. Tak setia lah anakku katanya Nabi Muhammad. Tak setia lah anak dah, tak setia. Tuhan nak di sini, Tuhan nak kata air dah, ya sini kan. Katanya Nabi Muhammad, nak suruh merendah, nak suruh anak dia hati, apa ayah dia tak dilega, hati anak dia lega. Maka Siti Fatimah bila ayah dia dalam keadaan, apa kita kata lega, kata alhamdulillah. Maka lepas pada tersesat peristiwa tersebut, maka Nabi Muhammad bila ada orang Mekah tak seterima dakwah dia. Orang Mekah tak seterima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Nabi Muhammad tu ambil satu jalan pergi hijrah pertama dalam Islam, hijrah ke Taif. Ambil cerita secara akan sebentar masuk. Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Nabi Muhammad ada berasa dari Mekah orang tak seterima dakwah dia, maka dia kata biarlah kita pergi ke Taif. Nabi Muhammad pergi jalan ke Taif, pergi hijrah ke Taif bersama anak akak dia Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad bawa anak akak dia waktu Nabi Zaid bin Harithah jalan tengah padai pasir, jalan tengah bagi panah dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad kata tak Allah main kata saja pergi berterjaya jadi jaga kata Nabi Muhammad dan main Mekah saja tak Allah tapi Mekah tak asyik dia kata kita kira dakwah naik pun tak boleh stop pun apa sih nak sama Mustafa dia mengajar dia mengajar di Masjid Atin hari Jumaat Kursi orang makin ngajar jauh-jauh kok jauh-jauh man kok boju-boju lagi dia kata mana kamu dia kata kamu masuk-masuk ke pinting dia kata buah dia ni dekat tak tahu kalau jauh Jepang juga buah dia jadi orang ngajar begitu dia kalau dekat ni tak seru kalau jauh suruh juga terbongong gitu kan terbongong baru ada tapi dia tak cari tapi dia di tanah nego. Kalau nak suruh lagi itu jauh kan. Tapi dia ada dah tukangnya orang. Nabi Muhammad kalau kau tak sing, kalau kau tak dia nak pergi lah hijrah ke Taif. Satu hari kami ceritanya panjang jalan Nabi 10 hari di Taif. Nabi dakwah orang Nabi Muhammad, orang hina Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad sampai Taif, orang enak Nabi Muhammad. Dua jadi golongnya juga. Isa dah. Orang hina Nabi Muhammad dua jenis juga. Seorang kata udut ada, maka ukur itu. Yang kedua, dan waktu ini kaya pekung batu, pekung kayu. Zaid bin Harithah sebut dan hadis yang panggil dia kata,
Aku sendiri tengok dahi ayah doakan aku Nabi Muhammad darah di pada, darah di kaki. Jauh timur nak di tubuh dia. Aku kita dengan tubuh aku dia pakai belajar penuh. Darah kata Zaid bin Harisah anak akak dia. Nak cerita sininya satu kisah bila Nabi Muhammad dihalau. Pandai sebelum dihalau tu pandai sejarahnya. Bila dengan masuk takdir. Lewat pada kita bila Nabi Muhammad dalam jalannya dihalau, dipekul dengan batu, dipekul dengan kayu. Nabi Muhammad SAW lari mundur daripada orang khianat tadi. Budu takdir Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sampai di satu bustan, apa dia panggil sebagai kebun anggur. Kebun anggur yang dipunyai oleh Rabi'ah, anak Rabi'ah ni orang paling naklah pegawai Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad lari daripada Taif tu, Nabi Muhammad bunga lari-larinya Zaid bin Harisah. Sampailah di satu gerham berdoa, orang pun tak amat doa, orang ini pun tak khianat doa. Maka Nabi Muhammad pun nak berehat sikit nyadar di satu pokok anggur yang besar. Tapi ternyata ketika itu di kebun Rabi'ah, anak Rabi'ah ni orang pegawai Nabi Muhammad. Anak dia dua orang, Uqbah saudara, Syaibah saudara. Uqbah dan Syaibah ni bila dia tengok Nabi ternyata dia ditanya. Apa sini panggilwan dia tak tahu. Orang dia kata itu soal Nabi. Apa sini panggilwan Nabi Muhammad cerita Zaid bin Harisah tersebut sikit-sikit ini aku mari sebulan. Detik Nabi Muhammad darah Zaid bin Harisah berdoa Nabi Muhammad doa dengan jualan nak darah kepada dahi Nabi Muhammad, kaki Nabi Muhammad. Maka Uqbah anak Rabi'ah tadi, apa dia dah seorang budak dia nama Adas. Dia kata ya Adas, buat mari satu bekas tanah bekas bubuh dari tanah adulai tadi buah anggur buat mari pos siang boleh dia berkali tak pakai berapa hari dan detik lebih puncak aku tengok ada seorang yang kerja kebun dia budak kerja baru dengan dia kebun dia tadi dia ambil tak wadah depan Nabi. Bila dia sebut pada Nabi SAW, فَلَمَّا وَضَعَ التَّسْمِينًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ كُلْ مَدَّ رَسُولُ اللَّهِ يَدَيْهِ قَائِلًا بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ أَكْلُ. Dia ambil kata depan Nabi. Pasti pakailah. Nabi Muhammad pun cekor dan apa ada perlu. Lepas ada rezeki mari depan. Dia ambil dan pegang dengan tangan dia buah tu. Masyhur. Negara Arab ni orang di Mekah kau ni tahu dah buah punya dan buah hewan anugerah rezeki di bumi dia ni. Walaupun kita kata pergi hotel ni, aku teringat kali apa masa dulu buah anggur besar. Kali nak kata besar contoh ni tak tahu, tapi kalau tak besar ni berdekat-dekat. Buah anggur putih-putih, mewah juga putih tak ada. Oh maksudnya itu tak teringat dengan kampung. Boleh buah anggur, buah rumah, buah apa, delimo, besar punya besar lain. Telah ni kali 3 kali telah. Moga harga sedap, mewah sungguh. Kalau dia jatuh rata-rata kita hidup dengan buah putih ni penuh mewah lekat, ya sedap mani. Buah masyhur dengan orang itu Mekah tahu ada ni, nak bisa minum sama dengan Allah lebih. Dalam keadaan begitu. Bila Nabi Muhammad SAW dia nyadar di pokok, dia buat mari. Nabi Muhammad pun sebelum dia makan Bismillah, Nabi Muhammad baca Bismillah, lepas tu dia makan. Seorang budak fakir adas muta'ajiban. Ada seorang makanan di dalam kebun tadi. Budak orang cuci kebun tadi, bila dengar apa cik Bismillah, dia kejut. Kejut belakang. Wallah inna hadal kalam ma yaqulu ahli hadhihi bilad. Demi Allah dia kata. Demi Allah dia ini agama Nasrani. Demi Allah dia kata pasti aku mendengar ni. Orang tak wangor no benar sebut kalimah bismillah supaya pasti sebut. Kata yang atas. Wa man ayyu bila bi anta. Nabi tadi mengundang agama. Lain agama. Wa man dimuka dan agama. Nasrani, agama aku Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Nainawi.
dan aku dimari daripada satu kampung Nainawi. Nabi Muhammad tu bila dia sebut kampung Nainawi, min qaryatir rajul salih Yunus bin Matta. Nabi kata, kampung Nainawi minta sila aku, ada seorang namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Ada tak sila akunya kampung penduduk di ada di Nainawi itu ada seorang yang nama dia pociknya Yunus bin Matta. Jawab tak? Kata dia tadi. Oh ya tu dia kata. Faqala atas maka dia sebut wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Wa ana dia boleh mungkin Yunus bin Matta pocik. Mungkin wa ana dia Yunus bin Matta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika akhi kana nabiyyan wa ana nabiy." Nabi Muhammad bersebutlah Yunus bin Matta hidup kampung di Nainawi itu, dia ni saudaraku dan dia ni Nabi dan aku pun Nabi juga, kata Nabi SAW. Ada bila dengar posisi tua ada baca Quran tu disebut dia Nabi, tak ada kata banyak, tak ada kata jodoh mana tak ada. Bahkan semua juga siung tangis siung muka juga yang belum Nabi Muhammad. Mari nak kau dia khutbah ke syaitan. Moga pokok lawan Nabi Muhammad. Kuali yang muslim dia mau sini. Tetapi dakwah usul lagi mandi pada katanya khutbah ke syaitan. Dia kata aku tak pernah buat amal yang paling mulia, tapi dengan sebab aku sium dia nilai amal yang paling mulia aku semasa hidup. Katanya Nabi Muhammad. Kita satu di atas manusia. Kita Allah. Bila sahabat sikit kan, Nabi Muhammad di muka sahabat tempat orang lama duduk di Taif, tempat orang lama tahu-tahu yang dakwah di kota itu ya, dakwah di kota itu ada seorang yang ada baru masuk Islam. Nak balik pada kita, dia buat sekalipun kena dakwah. Dia tak yaman pun kena dakwah, dia tak sikit pun kena dakwah, dia tak boleh nak dengar pun kena dakwah, dia tak boleh nak sedengar pun kena bayar. Biar masyarakat ni pahal belakang, dia pahal lah. Kalau dia pakai hidup selama. Kita tahu kan, itu masjid besar fikri. Dia masjid Kudaifiyah, kemana dulu. Soalnya, dia pergi semaya subuh. Sudah semaya subuh, dia pasti dia tinggal motor. Pasti molek tak? Motor dia lampak, depan rami, lampak, belakang rami, tepuk rami. Comel dah pasti. Tiba-tiba, sudah semaya subuh. Turun buku anak pasti. Anak pasti start. Start ini mana saya nak perek, tak ke? Orang tak boleh kata buana, muka buana, tak ada tak. Tahu-tahu dia curi datang. Datang betul dia curi. Bukan datang apa si mutu ni tak. Jangan kata apa si mutu ni kena. Dan banyak dia kata dia tak curi mutu. Curi kan? Dia curi boleh. Kata itu mesti kebiri mesti besar. La ilaha illallah. Mari dulu subuh. Rakyat masyarakat siapa kau si mutu dan musuh banyak kau boleh curi. Pada kita tak curi takut. Dia curi boleh. Musuh banyak tu dari ilaha illallah. Bagi calon dah. Tak ada nak tak ada nak sipek binti sudah main putih. Sudah main putih. Lalu nak betul tak ada apa ibu nak guna. Kau email tu buat main lepas cara apa? Cara sosial dan sebagainya. Dia tak sendiri. Selagi mana tidak kembali pada hukum Allah, bagaimana tidak rujuk pada hukum hudud, maka selagi itulah takkan. Mari orang syekh sekali mana pun. Buatlah undang-undang Allah sekalipun. Dia takkan. Melainkan kita kembali pada Allah. Muka Tuhan buat kita, dia tak kita. Nyakit ni, ni ubah. Kalau dia buat ubah ni, sesat nyakit. Tapi kita tak syekh. Tak syekh macam cakap baik. Nabi Muhammad ketika itu, dia duduk di bawah anggur dan letih doa. Nabi doa kepada Allah. Kita sebagai orang Islam jadi kita doa. Kita orang Islam, jual Islam, buat kerja secara mana pun, mengambil secara mana, dakwah secara mana, tapi doa pada Allah jadi kita. Betul ulama kita ajar pada kita baru ini. Zikir, minta Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم
baca. Lain pada itu kita berdoa. Nabi Muhammad dari detik nak doa, nak meraih hal pada Allah. Nabi doa, Allahumma ilaika asbu da'fu quwwati. Tuhan, aku nak meraih hal-Mu ni. Allahumma ilaika asbu da'fu quwwati. Aku letih doa saya Allah ni. Berdakwah aku ni kat semua, lama dah aku dakwah, lama dah aku ngepe ya Allah, letih doa. Wakillah kehilati. Tuhan, aku tak ada dah. Nak ceramah kau orang nak rakyat tahun ni Islam sebenarnya, tak boleh. Api kemudian. Wakillah kehilati. Tuhan, aku tak ada, tapi kata sikit. Wahawani ala nas, dan aku jadi hina di manusia. Allah cakap aku dengan sebab aku bawa Islam. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Itu yang Maha Kasih lagi Maha Nyayang. Nabi kata, mula Tuhan bagi orang yang kena tindak, dan mula Tuhan bagi aku. Ingat, orang yang kena tindak ada Tuhan dia. Orang yang tindak, Tuhan itu juga. Orang yang kena kena orang, Tuhan itu juga Allah. Orang yang kena kena orang, itu tidak Tuhan lain, Allah itu juga. Ila man takiluni Nabi Nabi. Muna tak dua tu ada apa? Dia mengurang kata siti matu. Dan kita tak ini kata siti matu. Do di Kelantan kata sini ibu Putrajaya pun ada contoh yang itu lah maksud. Muna tak ilah nanti dulu. Muna tak dua aku ya Allah. Nabi doa pada Allah Subhanahu. Seumpama doa ini Nabi Muhammad dimutahanilah. Kalau sejarah kita klik Nabi Muhammad betul doa bahkan Tuhan itu dakwah sih kalau tak terima. Tapi bukan sebab Tuhan tidak. Tapi Nabi Muhammad dakwah ini orang pada kita tahu kita sebagai hamba Allah tak dapat hidup. Kita ada Tuhan. Buat segala macam ni insya-Allah. Itu doa kita semai subuh. Mari subuh kita berdakwah kita bersama. Kamu macam biasa. Kena orang dagang ni tak boleh. Orang tak dagang macam-macam keadaan. Kalau kita letih 5 menit tepat, jam saya 7 tepat, 8 tepat. Baru pagi esok subuh letih, esok subuh semuanya. Dari orang pun kita baca, PH subuh 3. Tapi kita yang tentu baca, bukan terina baca, gambar-gambar baca. Fa'inna taqdi wa la yudha alaih, wa innahu la yuzillu mabalaih, wa la ya'zu mana'ah. Dua patah ni bila kita baca, kita paham molek, tiga kali itu kita agak semua. Nak cara hari ini tak apa pun. Biar malu siapa, malu malu. Dengan sebab kita tahu. Apa kata dia nak? Wa innahu la yazillu mawalid. Orang ni tak akan jadi hina. Bila dia Tuhan wali. Orang ni tak jadi hina akan muka bila dia Tuhan dia apa dia bila Tuhan dia tak wali, bila Tuhan dia tak wali, bila Tuhan buat dia sebagai kebenaran. Waktu apa? Sebagai orang itu Tuhan lah, tak kena hina orang ini. Bina mulia semua. Wala ya'zum ada. Dia tak akan jadi mulia bagi orang yang Tuhan hina. Orang yang Tuhan hina tak sebablah kehir selalu ada pun. Dia tak akan jadi mulia di sisi Allah. Tapi orang kalau dia Tuhan, belakang dengan Tuhan, buat kamu Tuhan nak semaya. Jadi kita selama macam peristiwa tak sekali akhirnya semaya. Nabi Muhammad Allah Ta'ala besar tak besar semaya ini. Allah Ta'ala kilo sendiri Nabi Muhammad. Bawa Nabi Muhammad jalan naik ke sampai Sidratul Muntaha. Dengan sampai Sidratul Muntaha itu hari amal semaya. Semaya ini bayar-bayar. Tidak sore mana nak. Tapi dengan sebab tak boleh pilih. Kalau boleh pilih, Allah tak boleh pilih, tak perlu kan. Kalau boleh pilih, tinggal terimen tu pakai lalu kau pilih. Tapi tak boleh pilih. Dengan sebab kita buat. Orang muda main kan, ini jimat besar tak semaya. Al muda-muda dia mahu ketua main subuh tadi 3 rakaat. Main subuh ketua muda-muda 3 rakaat. Ketua kita kalau dari itu muka semai dari ini, tengok breakfast. Ketua tanya, mak semai ke apa? Maya subuh je. Subuh mana 3 rakaat? Oh, kalau 3 ingat tak je. Oh, dekat ni. Dia tak semai. Tanya oleh tina dia.
Orang kata bangun mai subuh rakaat, 2 jangan. Esok mai 2 rakaat. Kalau mai dalam ini, mai 2 tahun. Tertua pilih. Rakaat pertama tahiyat awal, rakaat kedua tahiyat akhir. Oh, tertua rakaat nak mai gapo? Mai subuh gapo dah tahiyat awal. We hanya tak tahu lagi tu. Balik ada akhir, kena ada awal dulu. Kata ni nak untuk tua orang dulu kau ada bengong dengan tertua. Yang tak senang dia ni mayor. Dengan sebab tu lah kita kena jaga, kena berayat pada anak-anak kita khususnya jaga Pak Semaya. Dengan sebab kita jaga Pak Semaya, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi berkat, Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada anak kita. Kalau dia semaya so, jaga molek anak-anak kita. Itu kita mari semaya dan hidup manis soleh. Dan bawa kata anak cucu kita, bawa kata kalau orang lain mari mutu, gendong soleh. Orang lain yang kata, bawa 3 orang, 4 orang, muak akan kata. Mana-mana siapa mengajar pun tak kira mana-mana sekali pun. Dia tentu anak kita ni, oleh-oleh kata nak mati dah tua ni. Dan kau kan, kalau Cina, oleh-oleh kata, di sini dulu nanti. Ini ada adatnya. Dia bagi nama tak berpuk, pergi kecil dulu. Kalau ada kata tu kan belah tak bayar tak tentu. Dengan sebab tu dah kita kena bawa anak-anak kita sebagai orang lain pada kita semaya. Biar anak-anak kita tak boleh mari semaya. Biar anak-anak kita tak boleh jadi imam. Biar dia tu jadi imam semaya dari rumah. Dulu pimpin muazzin semaya dari mana-mana. Anak kita kalau kita bangun semaya mana? Ramadan mana? Syaban tu. Biar anak kita jadi imam, insya-Allah. Mudah-mudahan anak kita jadi imam tadi. Bukan cakap doa semasa hidup kita jadi imam kita sekarang. Jika kita hidup je, tapi jika kita mati tu, kalau kita tinggal. Jika kita mati tu, dah tinggal sahabat doa anak kita, tinggal ada bayar doa anak kita. Biar itu tak seminggu sekali sedekah Fatihah tak dinagari. Sedekah surah Yasin dan sebagainya. Sampai itu nak lain pada kita nak suruh anak kita ni boleh berpikir kalau dah temu ke bawah ini boleh tolong kita sebanyak, maka akhirat apa penting atau semasa kita duduk dalam buku dia boleh sedekah Fatihah baca Yasin seminggu sekali pada kita. Kami malam-malam zikir pada Allah dan banyak zikir-zikir dan tak model-model kalau kita dengar sedar kosidah dulu apa jahanam macam-macam kasih apa zikir-zikir yang menyebabkan hati kita bila dengar bahasa ini hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah laisa laha min dunillahi kashifah laisa laha dunillahi kashifah. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala biar hati kita tenang dan anak kita khususnya rasa tenang kita duduk dalam bulan Rejab atau kajian di Kelantan namakan bulan Rejab sebagai bulan sembahyang supaya anak-anak kita supaya kita sendiri pun dia semaya secara sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmatan kebahagiaan pada kita semasa hidup di dunia dan juga semasa hidup di akhirat. Walau bagaimana sekalipun sejarah atau sirah yang mesti tadi, walaupun secara ringkas sebagai mukaddimah nasuh kita faham kronologi dan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj tepat pada itulah dengan sebab Nabi Muhammad bahasa sedih dia tak adil duduk di pokok duduk apa sama sikit duduk di pokok anggur besar tadi nak balik muka tak adil. Orang muka mabuk, orang muka hina. Tapi dengan sebab itu Nabi Muhammad bila masuk orang muka dia ada satu sistem jiwa, sistem minta apa sebagai bantuan. Nabi Muhammad dah masuk muka tadi, maka dia minta pada seorang bantuan kita tu Maf'an bin Adi. Maf'an bin Adi dia tidak Islam, tapi Nabi Muhammad minta tolong dia. Inilah hukum ulama kita mengambil satu manfaat di sini. Boleh orang Islam boleh bergabung, orang Islam boleh minta tolong dengan orang tidak Islam semata-mata untuk menegakkan agama Islam sebagaimana Nabi. Dia Islam Nabi Muhammad. Maf'an bin Adi tidak Islam, maka dia bergabung untuk
semata-mata Nabi Muhammad boleh masuk dalam kau boleh menyebarkan itu dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sepadan pada mana ini, kami minta maaf banyak kerana terkasar rasa dan salah kata-kata tersekat dengan diterima ada terjelah pada terkapur kau rasa dia kaki dia kali sedap muncul kali tersedap pun tak kata untuk kaki bagi pemain simpanan ni kadang-kadang sedap, kadang-kadang sedap, tapi kadang-kadang sedap pada pemain skandal, kadang-kadang dan walau bagaimana sekalipun tak sekata apa dan mudah-mudahan perkesian kita ini dapat rahmat dan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.